Stop mandikan kucing korang dengan terlalu kerap sebab benda tu memang tak bagus. Kalau korang nak tahu kenapa, korang boleh follow kita dan juga korang boleh tengok video ni sampai habis. Kalau korang nak tahu kenapa, sebenarnya kucing dah tahu dah nak bersihkan diri diorang sendiri. Kalau korang nampak kucing korang tu kerap jilat badan sendiri, kerap jilat bulu sendiri, actually dia dah bersih dah sebenarnya. Lagi-lagi korang yang mana kat sini ada kucing yang indoor, yang tinggal dengan korang dekat dalam rumah kan. Actually kalau korang nak mandikan, korang boleh mandikan 1 bulan ataupun 3 bulan sekali je, cukup. Jangan terlalu banyak lah. Tapi kalau kucing korang yang kat sini mungkin ada bulu yang panjang, bulu yang lebat dan juga macam kucing Parsi dan sebagainya tu kan, long hair lah. Dia senang kotor. Okay, kadang-kadang mungkin dekat outdoor ke ada lumpur sikit ke, kalau dah kotor sangat, mandikanlah, tak ada masalah. Cuma yang menjadi masalah, kalau korang yang mandi kat sini kan, mandikan kucing terlalu kerap, dia akan menyebabkan kulit kucing kita ni terlalu kering, sampaikan nanti bulu dia akan jadi kasar dan juga memang tak cantik. Yang kedua pula, dia boleh bagi kucing kita ni nak menghasilkan minyak semula jadi itu susah. Jadi nanti bulu dia tak akan nampak shining dan juga nampak keras kejung saja. Dan juga kalau anda yang mandi kat sini nak juga mandikan kucing, korang mestilah beli shampoo yang betul. Jangan guna shampoo yang kita pakai. Korang kena pakai shampoo yang khas untuk kucing, sebab dia boleh menjaga minyak dan juga dia boleh menjaga kulit kucing tu supaya tidak kering dan juga tidak berkupas. Subscribe dan follow kita untuk banyak lagi info tentang kucing.